Guys, hari ni aku nak share dengan korang satu tips macam mana korang nak dapatkan perhatian daripada coach korang. Benda ni penting tau untuk kemajuan korang tau. Sebab biasanya coach ni dia akan handle bukan kau seorang je, dia akan handle ramai student-student. Terutamanya kalau kau pergi train dekat gym kan, biasanya coach-coach ni, diorang ni dah dibayar oleh gym tu untuk mengajar. Jadi kalau ikut logiknya sebenarnya diorang tak perlukan kau pun, tapi kau yang perlukan diorang. Kau pandai ke, kau tak pandai ke, gym tetap bayar duit coach-coach ni. So diorang tak rugi apa pun kalau kau tak pandai. Tapi kalau kau nak pandai, kau nak dapatkan tips lebih daripada coach korang, kau kena tengok video. Kau kena tunjukkan yang kau ni memang nak belajar. Salah satu bendanya adalah kau kena datang awal setiap kali training. Dan bila kau tengah buat drill, kau buat betul-betul. Kau drill betul-betul. Kau buat diri kau tu presentable. Jangan malas-malas. Jangan kau datang gelak-gelak, kau datang tak serius. Bila kau tak serius, coach pun takkan serius dengan kau. Kau kena ingat kata-kata aku ni tau. Coach tu dia tak perlukan kau. Engkau yang perlukan coach tu. Engkau tak pandai ke, engkau pandai ke, gym tetap akan bayar coach tu duit gaji.